Hai semua dan selamat datang. Jom kita selami bab 11, satu topik yang sangat menarik, iaitu tentang penduduk dan juga pertempatan di rantau kita sendiri, Asia Tenggara. Mesti best ni. Jom kita mula. Okey, kita mulakan dengan satu angka yang wow. Cuba bayangkan ya, setakat tahun 2016, populasi dekat Asia Tenggara dah pun menyecah lebih 640 juta orang. Itu bukan sikit tau. Memang ramai betul. Tapi kan, angka yang besar ni, ia menimbulkan satu persoalan geografi yang sangat penting. Kat mana sebenarnya semua orang ni tinggal? Dan lagi satu, kenapa agaknya taburan mereka ni tak sekata? Inilah misteri yang akan kita rungkai sama-sama. Okey, jom kita mulakan jelajah kita. Misi kita yang pertama, kita nak fahamkan macam mana sebenarnya pola ataupun corak sebaran penduduk di rantau kita ni. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita fahamkan dulu istilah penting ni. Taburan penduduk. Bunyi macam susah kan? Sebenarnya ia cuma bermaksud corak sebaran orang ramai di sesuatu tempat. Ada kawasan yang padat, penuh dengan orang, ada pula kawasan yang lengang. Simple kan? Secara amnya, kita boleh bahagikan kepadatan penduduk ni kepada 3 jenis. Yang pertama sekali, kawasan padat. Kawasan macam ni selalunya jadi tumpuan utama sebab ia adalah pusat ekonomi, pusat pentadbiran atau tanahnya sangat subur untuk pertanian macam dekat delta-delta sungai tu. Memang pot baiklah orang kata. Dan ini satu fakta yang betul-betul menunjukkan betapa padatnya sesuatu kawasan tu. Cuba kita bayangkan, Pulau Jawa tu, saiz dia tak adalah besar mana berbanding keseluruhan Indonesia, tapi ia menampung lebih separuh daripada penduduk negara itu. Nampak tak betapa kuatnya magnet tarikan dekat pulau tu? Seterusnya, kita ada kawasan berkepadatan sederhana. Kawasan-kawasan ni pula selalunya kita jumpa dekat pinggir-pinggir bandar besar ataupun dekat kawasan pertanian yang penting. Tapi taklah sesesak macam dekat pusat bandar. Kiranya tak terlalu sibuk, tapi tak juga terlalu sunyi. Just nice. Akhir sekali, kawasan jarang penduduk. Yang ni pula adalah kawasan-kawasan yang ada cabaran dari segi bentuk muka buminya. Contohnya macam kawasan pegunungan yang tinggi, hutan tebal yang susah nak diteroka, ataupun kawasan paya. Sebab itulah tak ramai sangat orang yang pilih untuk tinggal dekat sini. Okey, sekarang kita dah tahu dekat mana tumpuan penduduk. Persoalan seterusnya ialah kenapa? Kenapa tempat-tempat ni jadi pilihan? Jom kita siasat pula apa fungsi utama bandar-bandar besar ni sampai ia jadi macam magnet yang menarik orang ramai untuk datang. Ini bahagian yang sangat penting, terutamanya untuk persediaan peperiksaan nanti ya. Supaya senang nak ingat, kita gunakan formula 5P. 5 fungsi utama inilah yang menjadi punca kenapa bandar-bandar besar ni jadi tumpuan orang ramai. P yang pertama ialah pentadbiran. Kebanyakan bandar utama ni adalah ibu negara. Jadi dekat sinilah letaknya pusat pemerintahan, kementerian dan segala urusan pentadbiran negara dijalankan. P yang kedua, perdagangan. Bandar-bandar ini boleh kita catatkan umpama nadi ekonomi sesebuah negara. Segala urusan bisnes, keuangan dan aktiviti import-eksport semuanya tertumpu dekat sini. Memang sentiasa sibuk. Ketiga pula ialah pelancongan. Siapa je tak suka berjalan-jalan kan? Bandar-bandar ini ada tarikan uniknya yang tersendiri. Sama ada bangunan ikonik, budaya yang menarik atau tempat-tempat bersejarah yang mampu memukau pelancong dari seluruh dunia. P yang keempat, perindustrian. Banyak kilang dan sektor pembuatan dibina di bandar-bandar besar. Kenapa? Sebab dekat sini lebih mudah untuk dapatkan tenaga kerja dan juga kemudahan logistik untuk hantar barang-barang yang dah siap. Dan P yang terakhir, yang kelima, ialah perhubungan. Bandar utama selalunya lengkap dengan infrastruktur yang canggih. Ada lapangan terbang antarabangsa, ada pelabuhan, lebuh raya dan sistem komunikasi yang menghubungkannya dengan seluruh dunia. Senang cerita, ia adalah hub bagi sesebuah negara. Baiklah, untuk kita gabungkan semua yang kita dah bincangkan tadi, apa kata kita terbang sekejap dan buat lawatan pantas ke 5 bandar mega di rantau Asia Tenggara? Jom ikut saya. Okey, jom kita kenali gergasi-gergasi urban dekat Asia Tenggara ni. Cuba tengok populasi Jakarta dah lebih 10 juta orang. Atau macam mana Bangkok digelar Venice Timur sebab ada banyak terusan. Setiap bandar ni ada identiti dan fungsi uniknya yang tersendiri yang merupakan gabungan daripada 5P yang kita dah belajar tadi. Dah habis kita pusing satu Asia Tenggara. Sekarang, jom kita tarik nafas dan kita simpulkan semula apa sebenarnya isi-isi penting yang kita dah belajar hari ini.
Jadi, poin paling penting yang anda semua kena lock dalam kepala ialah taburan penduduk ni ia bukanlah terjadi secara rawak atau kebetulan. Ia sangat dipengaruhi oleh faktor geografi macam bentuk muka bumi dan juga fungsi ekonomi sesebuah bandar melalui konsep 5P kita tadi. Okey, sebagai penutup, saya ada satu soalan untuk anda semua fikirkan. Cuba perhatikan bandar atau pekan tempat tinggal anda sendiri. Agak-agaknya, fungsi P yang mana satu paling menonjol dekat situ? Adakah ia pusat pentadbiran, perdagangan, atau mungkin pelancongan? Cuba jadi detektif geografi. Selamat mengkaji.